Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malik. Sekejap, tengok sini. Ini adalah kalimah Allah. Tapi dia bersambung dengan humma. Jadi dia kena panjang. Qulillahumma ma. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Okey, kalau Kita nak berhenti berhenti. ni, ya syak dia. Mulka man tasya'a lagi cantik kat sini. Betul? Ya. Okey, tapi hati-hati kat sini. Kita ulang balik. Til ni kena pendek. Ya, ni tak berfungsi dah. Til. Kemudian jangan mal. Dia mul. Mulka man tasya'. Kita ulang balik. Qulillah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Cantik. Tapi kita kemaskan sikit. Saya nak bulatkan perkataan tu. Huruf apa yang mati tu? Hamzah. Hamzah. Okay, dari segi suara, Cik Ramli rasa Hamzah termasuk dalam sifat syiddah ke, tawassut ke, rokhawah. Dia kalau itu Syidah. Syiddah cantik. Atuk, Atuk. atuk, Hamzah. atuk. Okay. Okay, jadi kalau syiddah, suara tertahan ke terlepas? Dia tertahan. Tertahan. Jadi bila tertahan, dia jangan tu, tu, ada tu tak nak. Buang. Dia tu, til, tu, Tu til. til. Kemas punya dia. Okay, cuba ambil lagi sekali. Tu, til. Tu til. Tu Cantik. til mulka man nastasya. Lama sikit. Mau Man tasya. tasya. Okey, sambung. Watanir. Watan. Watan. Betul. Nun kosong je berzai dengung. Watan. Watanzi'ul mulka mimman tasya. Boleh, teruskan. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Hampir cantik, cuma hati-hati. Huruf ta, bahasa Arab tak sama dengan Melayu. Jangan ta. Tak nak. Ta, mau, tasya. وتذل من تشاء. Okey, teruskan. بيدك الخير. Kha. بيدك Batu mati boleh. الخير إنك على كل شيء قدير. Okey, jom kita kemaskan dua tempat. Yang pertama saya nak tanya dulu huruf ini. Yang saya bulatkan tu bunyi apa? خير. Baru betul lah. Tadi punya khail. Dia kena kha, mati pada ya. Khairuin. Cuba lagi sekali. Biyadikal khair. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Okey, masuk huruf qaf dia macam masuk ji. Jadi in macam tu. إن Syai'in qaf. قدير. Lebih cantik.